Jangan ugut dan ada tindakan pengkhianatan pada kita. Kita tak makan ugutan. Pukul sudah kena pukul. Penjara sudah kena. Nak ugut oleh budak-budak? No way. Assalamualaikum. Sahabat, ayat awal saya tadi adalah sebahagian dari ucapan berimpak yang diambil dari Konvensyen Pakatan Harapan di Johor baru-baru ini. Tapi ramai bertanya, perkataan ugut oleh budak-budak ini PMX rujuk pada siapa? Adakah gambaran itu pada Datuk On Hafiz MB Johor? Saya yakin Yang Amat Berhormat PMX seorang pimpinan yang tahu etika dan fungsi pimpinan. Mana mungkin PMX rujuk budak-budak kepada seorang Menteri Besar Negeri? Kerana kedudukan Menteri Besar sesebuah negeri ibarat bapa kepada semua anak negeri. Begitu juga kedudukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri saat ini sebagai bapa kepada negara Malaysia. Takkanlah selemah itu tafsiran seorang pimpinan. Sebab itu, kita ni marah bila kita tengok macam MB Sanusi cakap dengan bahasa jelik yang tak menjadi lambang kepada negeri tersebut. Dan sebahagian lain yang bila bercakap je, dia fitnah. Malukan anak bangsa, babe? Maksud rujukan jelas. PMX ni, dia tuju pada mereka yang asyik duk ugut beliau. Contoh, DAP. Yang bulan 7 nak tentukan hala 7 keluar atau tak dari jawatan menteri. Contoh lain macam Rafizi, kalah je merajuk. Ni semua gambaran perangai macam budak-budak lah. Tak dapat coklat, merengek, membebal. Macam tu juga dengan tafsiran khianat. Mana maunya UMNO Johor PMX ni nak kata kita khianat. UMNO ni bukan komponen ataupun ahli Pakatan Harapan. UMNO bergerak dalam komponen Barisan Nasional. Tak ada kena-mengena pun dengan Pakatan Harapan. UMNO berhak tentukan hala 7. Begitu juga Pakatan Harapan. Yang sejenis khianat ni, bila duduk dalam parti sendiri, dia buat huru-hara. Bagi kenyataan, mendahului PMX. Cabar PMX, ikut kemahuan mereka. Desak PMX, ikut acuan mereka. Jatuhkan kredibiliti PMX melalui rakan parti sendiri. Ini baru pengkhianatan terpimpin. Tapi bila PMX kata, kita tak makan ugutan, beliau sebenarnya bagi signal ni pada yang nak keluar bulan 7. Dan yang dah letak jawatan ahli parlimen semalam. Korang je yang tak faham ayat pimpinan dengan ketinggian bahasa sastra seperti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ni. Sebab itu, orang suruh ambil SPM bahasa Malaysia. Baru boleh faham. Betul tak pandangan saya ni, Datuk Seri Anwar? Perkataan budak takkanlah level PMX nak bagi kepada bapa pimpinan sesebuah negeri. Ini ranking bapa negara Malaysia, babe. Pastilah beliau menghormati bapa negeri juga. Lebay, walaon ni semua yang hina, caci, maki Datuk Seri Anwar pun masih disantuni. Takkanlah orang selembut Datuk On Hafiz nak diherdik pula. Mana maunya. Hey.